Hai, okay, yang ini nak beritahu korang, ini color Navajo ya. Yang ini printed. Ini color Navajo. Jadi ini salah satu color yang akan ada nanti. Okay tak, approve tak? Ini color cream. Ini color cream ya. Sarah, lepas 5 hari pakai peeling serum, boleh ke pakai retinol malam ni? 5 hari maksudnya apa? You pakai 5 hari straight ke peeling serum? Atau after 5 days or maksudnya apa? You pakai 5 hari straight atau macam mana tu? Boleh bagi tahu saya tak? Hai Lepak Bintang. Hai Kak Rosmawati. Tina Zidan, boleh bagi tahu ke macam mana? Awak bagi saya terkejut. Hai. All I can see. Okay. Salam. Hai semua, hai semua. Mana AA? Dia dekat ni, dekat rumah dia. Saya dekat office. Rindu dia ke? Hai Lumia Linda Majid. Okey korang, sebelah aja. Tolong tap screen korang. Tap screen banyak-banyak dan juga share live Sarah. Baru share kepada 8 orang. Share lah, setiap orang semua share kepada 10 orang. Dan yang Sarah minta tu dah tolong buat ke? Hai. Yang Sarah minta tolong, kalau siapa yang tanya, produk ni daripada mana? Kan? Jadi tolong tag Lumiere.Malaysia dengan tolong tag by PSL. Kalau boleh, okey, tolong share dekat dia sekarang. Terima kasih. Hai. Hai semua. Hai Kak Wan Cik. Dah on the way balik ke? On the way balik pada kerja ke semua? On the way balik pada office? Apa dia? Salam dari Selangor. Hai semua. Hai Saliah ya. Oh ya, on the way balik. Okey. Jam ke tidak tu? Jam ke tidak? Sambil dengar Sarah. Saya rasa macam DJ radio pula. Korang sambil buka live Sarah kan? Saya buka live Sarah sambil on the way balik kerja. Boleh dengar. Jual apa tu? Okey, boleh tengok dekat beg kuning sekarang. Kita ada ciput. Sarah nak tunjuk dekat korang. Kita ada ciput color. Okay, color nude dan color hitam. Jam. Okay, kalau jam tu sama-sama boleh shopping ya. Terima kasih Kak Zaza. Ceria dan muka pun berseri je. Ya, sebab Sarah punya apa tu jerawat semua dah mati. Okay, dah mati, dah bersih daripada jerawat. Open pores pun dah kurang. Okay. Apa tu, ambil cucu balik daripada sekolah agama. Macam Mama Sarah. Macam Mama Sarah dah, apa tu, dia suka ambil cucu dia. Okay, ada apa lagi? Kejap lagi saya nak tunjuk Okay, kita ada facial wash.
facial wash dengan free cleansing balm. Lepas tu dapat 25%. Dan nombor 2 untuk Alamanda series 25% dan juga anak tudung. Okey, hari ni anak tudung kita murmur ya. Anak tudung kita murmur. Boleh tolong pinkan ke? Tak nak bagi harga terkejut ke macam hari tu? Hari tu dia bagi berapa ya? Ha? Aku tak bagi apa-apa tu. Oh ya, hari tu harga dia ni tau. Oh tak ada? Oh, okey. Maknanya daripada TikTok tu. Soalnya masih baru kan ni stos. Oh ya, Sarah, muka KRG tu apa? Muka kering. Sarah, muka kering nak pakai yang mana satu? Okey, sekejap. Saya masukkan Bio Ampul. Bio Ampul ni memang bagus. Okey, sekarang dah ada color hitam ya. Yang Sarah pakai sekarang ni, dekat dalam ni Sarah pakai color nude. Walaupun dia ketat tapi dia tak sakit telinga. Rasa apa? Rasa nyaman apa dia rasa selesa sangat. Dia rasa selesa sangat. Dah pinkan ke? Saya Singapore. Okey, dah pinkan beg nombor 1. Saya Singapore. Oh mak kau, saya Singapore. Okey, Misah Rashid, boleh tak kalau DM Sarah sekarang? DM dekat Buy PSL. DM dekat Buy PSL boleh ke? Apa tu? Orang yang tengah marah pun boleh tenang bila tengok muka PSL. Oh, happynya. Suka. Asli. Okey. Untuk jeragat yang mana? Misah Rashid, you boleh DM Sarah sekarang dekat ni ya. Dekat Buy PSL. Okey. Untuk jeragat yang mana? Sekejap, Tiza Official. Kita masukkan set jeragat. Untuk kulit kering, kita ada beg nombor 2 ya. Untuk kulit kering, untuk kulit yang rosak, untuk kulit yang sensitif, untuk kulit yang berminyak boleh. Kalau kulit berminyak, beg nombor 2 ni dia akan kontrol minyak dekat muka. Untuk kulit combination ataupun kulit yang normal, dia akan bagi glow. Ingat tak pagi tadi? Pagi tadi masa Sarah live dengan korang pukul 7 pagi, Sarah pakai Bio Ampul. Okay, time tu Sarah tak make up. Dan sekarang Sarah make up. Walaupun Sarah make up, tapi Sarah pakai Bio Ampul, tetap glowing korang. Okay, tetap glowing. Peeling serum saya pakai 3 kali seminggu Sarah. Okay, ada anything happen tak dekat kulit you? Kulit you purging tak? Actually dia sebenarnya tergantung kulit you lah. Tapi you kurangkan, kalau dah okay, you kurangkan pakai 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu. Kalau kulit you kotor sangat tu kan, dah keluar dah whiteheads, blackheads, okay, kurangkan penggunaan dia, okay. Boleh pakai 2 kali atau 1 kali seminggu. Kalau pakai 2 kali tu, make sure you pakai hari Isnin dengan you pakai hari Jumaat. Macam tu. So dia ada gap. Okay, hari Isnin dengan Jumaat macam tu. And then ingat pakai waktu malam saja. Okay, untuk jeragat, kita ada set jeragat sekarang. Beg nombor 7. Hai Lumer Julia. Kita ada set jeragat sekarang. Beg nombor 7. 31%. Yang itu dapat 3 item. Okay, 3 item. Tapi Alhamdulillah ada banyak perubahan dah Sarah bila pakai Lumer. Alhamdulillah, thank you so much. Okay, untuk beg nombor 8 ya. Beg nombor 8, kita ada beauty sale. Yang itu glow basic cerah. Yang itu dapat cleansing balm, dapat facial wash. Lepas tu dapat 2 serum yang itu. Okay.
Okey korang, Sarah nak bagi tahu ya, okey, beg nombor 20 sekarang yang tengah dipinkan itu, okey, kita ada ciput. Apa itu ciput? Ciput itu anak tudung yang sekarang tengah RM19 sahaja ya. Kita ada dua color hitam dan juga color nude. Sarah fokuskan dekat anak tudung sekarang, okey? Yes, ada ciput hitam. Kalau kat sana boleh bunyi-bunyi ke? Tak boleh? Tak boleh? Oh. Aku ingatkan boleh tekan. Oh, tak boleh? Okey. Okey, sekarang kita ada dua ya korang, RM19 saja. Yang sampai tak banyak ya, tak banyak stok. Jadi boleh beli 2, 3. RM19 saja. Yang ini jenis bandana. Nampak tak? Okey, kalau siapa yang suka pakai separuh tak ada masalah. Kadang-kadang geng-geng motor kan, Sarah tengok kakak-kakak geng-geng motor yang naik motor tu yang pakai bandana separuh kan. Tak nak rambut tu kena muka. Okey, this is the bandana. Dia stretchable, okey. Stretchable. Sekarang ni bag, boleh naikkan bag nombor 1. Okey, bag nombor 1 dah dipinkan RM19 sahaja. Dia apa orang kata, dia tak loose okay, and then dia kain dia premium jersey. Cuba pakai Sarah. Okay, dia lebih kurang dia punya material, kualiti dia. Siapa tahu apa Sarah cakap? Dia daripada korang beli brand tu mahal, satu tu boleh beli satu serum, okey? Boleh beli satu serum. Lebih baik korang beli ni RM20 tapi sekarang jadi RM19. Lepas ni anak tudung dah tak payah nak ikat-ikat dengan getah lagi dah. Tak payah ikat dengan getah. Tak payah nak pin-pin dekat belakang sebab loose kan, tercocok kepala tu. Pakai kita punya dan tidak sakit telinga ya, tak sakit telinga pun. Okey, ini color hitam separuh sahaja. Yang lain Brigita aja. Tak apalah. Okey, Brigita boleh pakai tak? Sekejap, I tunjuk I kan lagi cantik dari Brigita. Ini hilang cantiknya kalau pakai itu. Okey, nampak ni. Ini separuh tau. Ini separuh. Okey. Dia stretchable dekat bawah ni. Ini separuh. Yang ni color hitam korang. Color hitam. Okey. Ada color hitam dan juga color nude. Okey, ada dua. Selling fast untuk color hitam korang. RM19 sahaja. Dan juga kita ada ciput tali. Untuk tali kita ada yang separuh. Yang separuh ni sangat sedap ya. Sejuk kain dia. Dan bila pakai ni dia tidak macam kepam sangat lah kan. Tak adalah kepala tu busuk, tak masuk angin. Dia tetap masuk angin ni. Kita ada color nude juga, okey? Ada color nude juga. Nampak ni, ni color nude, ni color hitam. Kalau siapa-siapa yang nak untuk set-set apa semua, set jeragat, set apa semua boleh tanya Sarah okey, ni color hitam dan juga color nude. Lepas tu kita ada ciput tali, anak tudung yang bertali. Ini tali dia. Okey. Sangat-sangat. Okey. Saya ingat pula. Okey. Nampak tak? Ikat tali dia. Nampak tak? Ni budak pun boleh pakai tau. Sarah bagi Sumayah pakai. Yang ni tali kat belakang. Dia adjustable. Okey, dah ada color hitam. Apa? Lagi lawa daripada patung? Of course. Of course. Sarah buat yang berdagu pula.
InsyaAllah Sarah buat yang berdagu. Tetapi sekarang ini kita buat yang macam, ialah sekarang kan musim panas kan. Musim panas sekarang ni. Jadi itulah cerita dia. Okey, yang itu beg nombor 1 adalah anak tudung. Okey, selling fast anak tudung kita color hitam korang. Okey, sambil tap screen korang. Sarah, bakul nombor 11 boleh bawa tidur sekejap. Nombor 11 boleh. Boleh, tak ada masalah. Berapa scarf hitam kah? Maksudnya berapa? Sama juga, RM19 sekarang. Retinol tu, okay, kalau you nak pakai retinol untuk bawa tidur boleh. Tapi lagi best kalau you pakai retinol, okay, you pakai retinol dengan bio ampul. Dengan bio ampul. Bio ampul beg nombor, okay. Beg nomor 1 ya ada bio ampul. Bio ampul beg nombor 1. You pakai retinol, you pakai sekali dengan bio ampul ni. Pakai bio ampul dulu, lepas tu baru pakai retinol. And then kalau you nak top up lagi, okay, nak bagi anjal lagi kulit you, nak bagi cantik lagi kulit you, nak bagi smooth lagi kulit you, okay, boleh pakai dengan moisturizer sleeping mask. Yang itu terus tidur. Complete dah, complete. Tetapi kalau you nak menghaluskan kulit you, okay, nak buang you punya open pores, jeragat, jerawat, you pakai bio ampul dengan retinol pun dah cukup dah, dan tidur. Dan order bio ampul. Dan order scarf hitam. Apa tu tadi? Dan order scarf hitam. Thank you so much. Okay. My second bottle. Best sangat produk ni. Betul. You dah try tak kita punya retinol? You pakai bio ampul dengan retinol tau, pada waktu malam. Jadi you rasa kulit you tegang, okay? You rasa kulit you fresh, and then dekat area sini ni you akan jadi flawless. You nampak bio ampul? Dia bagi glow. Ini glow campur dia punya kulit ni moist sangat tau, moist sangat. Akak ada 2 kali grab Sarah. Baik, terima kasih Kak Ina. Thank you so much. Bio ampul kita memang bagus. Untuk The best ever. Kulit yang rosak karena merkuri bisa ya Kak Sarah pakai ini? Ya, kalau kulit yang rosak sebab dulu you pakai mercury ataupun you pakai produk yang apa, ada chemical banyak, hydroquinone apa semua tu, bagus you treat your skin dengan bio ampul. Bio ampul ni kita panggil healing power serum. Kenapa kita panggil healing power serum? Sebabnya kita banyak customer yang kulit muka dia rosak, okay, skin barrier dia rosak, muka dia purging, okay. Lepas tu muka dia ada irritation, gatal-gatal. Bila pakai produk kita tiba-tiba kulit dia gatal-gatal. Kenapa? Maknanya kulit you rosak. And then bengkak. Saya sudah PM. Baik Misa Rashid, you dah PM ya. Okey. Okey, kejap lagi kita buka ya. Thank you so much. Bakul nombor 8 untuk apa? Bakul nombor 8 tu untuk jerawat. Nama dia Skin Warrior Acne Fighter. Yang itu untuk jerawat. You boleh pakai pagi dengan malam. Okay, kalau kulit you berjerawat, lepas tu bekas jerawat, kulit you kering, sensitif, semua jenis kulit boleh masuk, tak ada masalah. Yang ini pakai pagi dengan malam ya. Tengah 25% sekarang.
Alhamdulillah Sarah, linen spray dah sampai tadi. Thank you very much. Saya beli ya dengan harga tersebut. Baik, saya jual Kak Nurizan. Best tak? Wangi tak? Wangi tak linen spray kita tu? Produk kita semuanya berkualiti. Jadi jangan risau, okay? Kita bagi the best dekat korang. Best sangat kan? Alhamdulillah. Thank you. Kakak beli yang mana? Yang Yuja ke? Somerset ke? Cantik pula lip butter kita ni. Saya pakai lip butter pula ya. Lip butter Lumiere. Kalau tidak selalu pagi-pagi korang akan nampak saya pakai yang lip serum DNA Salmon tu. Tapi sekarang saya pakai lip butter. Dia color burgundy. Cantik tak color burgundy? Color burgundy kalau kulit cerah, kulit gelap pun boleh pakai. Lip butter kita ni ada macam-macam ingredients. Untuk yang nombor 12 tu pakai malam saja ke? Sekejap. Betul. Retinol memang kena pakai malam saja. Tak boleh kena matahari sebab kalau kena matahari kulit you akan jadi gelap. Cuba review scrub itu. Okay, scrub kita, body scrub kita ada dua. Okay, body scrub kita ada dua. Satu tutti frutti dan satu almond. Okay, dia tak payah guna air, tak payah bilas dengan air. Cuma gosok, sental satu badan satu badan. Alhamdulillah. Gosok, okay. Gosok dekat ketiak, dekat celah-celah, dekat leher apa semua yang mana gelap tu, dia akan jadi cerah instant. Okay, dia akan jadi cerah instant. Dan kalau nak pakai hari-hari tak ada masalah sebab dia tak keringkan kulit. Malah dia moisturize, dia hydrates dan dia melembutkan kulit. Boleh tak kalau nak air mineral kejap Sophie? Ni. Aku macam kekurangan air kat mulut aku. Thank you. Bisa dipakai kapan aja orang ya. Pagi, siang, malam, setiap hari pun boleh di scrub, aman. Boleh dipakai pagi dengan malam, tak ada masalah. Dan dia macam luluh lah, macam luluh. Lepas tu dia buang sel-sel kulit mati you, dia mencerahkan. Okay, so sental je, sental semua. Lagi best kalau pakai dengan sabun kita. Sabun kita ada 3, hijau, pink dengan purple. Okay, boleh pinkan sabun tak? Okay, sabun kita pada petang ini 25%. Kalau satu tu RM51 kalau satu ya. Kalau dua RM75. Kalau tiga RM93. Kalau tiga ni 31% ya. Kalau nak kulit yang halus, mulus, pakai Hydrasil color hijau. Kalau nak cerah, okay, kalau nak cerah pakai color pink, Glow Aura ni. Dan sabun kita memang wangi. Sekarang tengah promo, TikTok bagi promo RM151, RM393 Lepas pakai sabun mandi kita, pakai scrub pula. Lepas scrub pakai dengan body serum yang wangi ni, ataupun pakai dengan body oil. Complete lah. Complete badan terus cerah, tak kering, okay. Moisturize, apa lagi? Wangi sangat-sangat. Wangi dari pagi hingga ke malam. Okay, ada apa-apa korang nak tanya ke? Untuk skin, untuk body care, untuk anak tudung.
Kenapa bila dekat office dia rasa macam kata. Mungkin sebab petang naik. Apa tu, penonton pun mengantuk juga. Hai semua, Assalamualaikum yang baru masuk. Kita ada skincare, kita ada body care. Skincare kita ada anak tudung juga. Skincare kita untuk semua jenis kulit dan segala semua masalah. Ada bulan 7. Sekarang tengah cuti. Okey, saya ceritakan tentang sabun ni ya. Sekejap ya. Alright. Sabun beg nombor berapa ya? Dua-dua dah bikin. Okey. Dah pinkan sabun ni. Sabun kita ni 500 ml 500 ml. Okey, beg nombor 1 ya. Ni apa? Maaf baru masuk. Ini adalah sabun mandi. Boleh pakai hari-hari. Lelaki boleh pakai, perempuan boleh pakai, orang tua boleh pakai, adult boleh pakai, remaja boleh pakai, kids boleh pakai, tak ada masalah. Sebab ini adalah sabun mandi ya. Berapa kali nak pakai? Berapa banyak you mandi, itulah you pakai. Aman, tidak bikin kering ya. Ya, tak dia buat Okay. Untuk color hijau ni, okay, dia ada sodium hyaluronate untuk menjaga kelembapan kulit. Lepas tu dia ada vitamin E, antioksidan yang kuat untuk melindungi kulit dan melambatkan penuaan. Lepas tu dia ada allantoin untuk menenangkan kulit dan dia mencegah irritation. And then dia ada white grape extract. White grape extract untuk exfoliate kulit dengan lembut dan mencerahkan kulit. Dia ada rice bran extract yang kaya dengan antioksidan dan vitamin untuk meningkatkan elasticity kulit. Dia ada aloe vera untuk menenangkan dan melembabkan kulit. Hai Umi cantik. And then dia ada cucumber extract untuk ada rasa cooling effect. Panas-panas ni kan, panas-panas ni pakai yang warna hijau ni. Tadi Sarah keluar 43 darjah. 43, okay. Panas, sunburn. Yang ni bagus untuk sunburn. Dan kalau siapa yang ada eczema, ada kurap, ada panau, bagus pakai sabun kita ni. Dia akan treat, especially yang color purple ni. Kalau you ada allergic, okay, ada allergic, macam Sarah cakap tadi, ada jerawat dekat belakang badan, ada juragat kan, bila panas sangat kan dia keluar ruam kan, keluar ruam dekat badan. So sangat-sangat bagus pakai purple ni. Kalau you beli satu, harga dia RM51. Tetapi kalau you beli 3, harga tengah promo RM390. Okey, RM390, satu RM51. Lebih baik beli 3 berbaloi. Okey, setiap satu sabun kita ni 500 ml, korang 500 ml. Hai, waalaikumsalam. Kalau 2 RM75, tapi lebih baik beli 3 lah, murah. Kalau yang nak cerah, okey, boleh pakai Glow Aura. Sekejap ya. Okey, Glow Aura kita yang color pink ni, dia ada sodium hyaluronate untuk melembabkan. Lepas tu dia ada niacinamide untuk mencerahkan. Ada bakuchiol untuk anti-aging, vitamin E untuk antioksidan. Dia ada pomegranate extract, okey, untuk merangsang regenerasi sel kulit dan juga menjaga kulit supaya tetap nampak muda. Hai Jamie
Jemiah Abdullah. Boleh tengok baby pink dengan terracotta alamanda, boleh? Yang ini okey, yang ini baby pink. Okey, ini baby pink. Sekejap salah tunjuk. Dan juga ini terracotta. Ini baby pink, ini terracotta. Sekarang tengah berapa persen alamanda? Alamanda black dah sampai. Cantik tak Ming? Cantik tak? Hai Genayat Lumiere, korang tap screen, korang tap screen. Hanya RM57 aja. RM57 sahaja. Korang dapat berapa persen korang? Beg nombor 28, 25%. Dah tak banyak ya, semua ni bawah 10. Sarah nanti bawa alamanda, bawa masuk alamanda black ya. InsyaAllah kita akan top up. Kita akan top up secepat mungkin. Kalau terracotta ni dia colour peach tau. Dia colour peach. Yang ini colour pink. Hai semua. Saya macam ngantuk. Sebab kan pada petang ngantuk lah pula korang. Tak ngantuk ke? Jap. Dia gini semalam masa aku live kat rumah, semalam yang petang. Semalam aku seharian kat rumah, aku tak keluar-keluar. Oh, ya. Pagi sakit kan kemarin? Ya, aku pagi, petang, malam semua kat rumah. Ya, yang aku ni bukan sakit mental ya, pening kepala tau. Bila Sarah tunjuk ni bukan sakit mental, pening kepala je. Kulit kering, jeragat. Kejap. Kulit kering, jeragat umur 40. Kena pakai set apa ya? Yang itu kita ada set jeragat. So you kena ambil 2. Sebab kulit kering kan, you kena ambil beg nombor 2. Beg nombor 2 tu Bayu Ampul. Bayu Ampul ni memang untuk memang untuk repair kulit you yang kering tu. Dia akan jadi moist sepanjang hari. Macam sekarang I pakai Bayu Ampul ni daripada pukul 7 pagi tadi I live, sampai sekarang. Dia glow dan dia moist, Lepas tu untuk set jeragat you boleh ambil beg nombor 10. Kita sekarang tengah ada beauty sale. Beg nombor 10, Beg nombor 10 dan beg nombor 2. Mira sampai Ayu. Tergelak Kak Sarah. Okay, thank you. Yeah, no problem. Korang semua tengah buat apa? Dekat rumah ke? Dekat dalam kereta ke? Semua tengah buat apa? Hai Kak Zaitun. Tengah baring. Nur, semalam you ke pagi tadi you ada kat dalam live I, you ambil set cerah kan? Betul tak? Set cerah ke Nur? 8525. Nak tunggu maghrib kejap lagi. Pagi tadi kan you sempat tak beli kita punya tu, yang 49% pagi tadi tu? Aku sam. Tapi you tadi you nak beli apa? Set cerah, betul tak? Dapat 4 barang. Hai Mira.
Tak sempat. Kenapa tak sempat? Tak apa, nanti malam ni ada lagi diskaun, dia boleh beli, okey? Malam ni sekarang pun ada. Yang set curah kita. Okey, malam ni pukul 8. Sarah dah tutup beg kuning tadi, tak sempat sekarang ada lagi lah. Nanti malam pun ada lagi juga. Malam ada lagi. Okey, malam pukul 8 tau. Beg nombor 11 yang glow basic cerah tu. Sarah, hai Kak Norma Abdullah. Ada siapa-siapa yang tengah stuck dalam jam? Hai. Hari ni saya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Memang banyak tempat saya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Agak ni jugalah, agak apa? Jamu dah tak jual ke? Jamu dah apa? Agak letih. Jamu kita baru je sold out pagi tadi. Baru je sold out pagi tadi. Linen spray kita beg nombor 24 ya. Beg nombor 24 ada Yuja yang sekarang 30%. Lepas tu kita ada linen spray lagi. Beg nombor 6 30% juga. Oh, kita ada Joyful lah korang. Okey, kejap. Sarah nak pinkan. Kita ada Joyful. Joyful dengan Magnificent. Yang ni yang tahun lepas punya tu. Yang wangi sangat tu. Ya, yang ni. Yang itu yang selling fast korang. Okey, kita ada Joyful sekarang. Beg nombor 1 untuk multi-purpose. RM45 sahaja korang. Kita ada Joyful, Magnificent, Summer Scent. Siapa yang nak linen spray yang bau dia macam tudung Arashi, okey, ambil Summer Scent. Magnificent dia bau apa? Magnificent dia bau lavender. Joyful dia bau oud. Jadi bila masuk dekat dalam rumah, spray, okey? Spray. Rumah tu bila orang datang bau macam dekat Morocco. Gitu. Macam dekat Morocco kan. Macam dekat Arab. Korang pernah lalu tak dekat kedai perfume yang jual oud tu? Pernah lalu tak? Kalau korang pernah lalu dekat kedai perfume yang jual oud tu, macam ni lah bau dia. Bau macam wanita-wanita mahal rumah you ya. Macam bau rumah orang kaya. Bau-bau hotel kan. Macam masuk restoran Arab tu ini. Joyful. Kita dah ada Joyful, Magnificent, Summer Scent. Ini memang best buy korang. Best buy. 3 linen spray ni. Dan bukan sahaja dia spray dekat persekitaran rumah. Dekat tudung dekat dalam almari korang tu. Dalam almari korang. Spray tudung-tudung semua. Spray baju korang. Okey, lepas dah iron baju tu kan spray. Jadi bila keluar tu dia melekat bau ni. Okey, bau dia tahan lama. Tahan lama. Sekarang tengah RM45. Oh, Joyful tinggal berapa? Sekejap Sarah check Sekejap. Sebentar korang, Sarah check. Sarah baru perasan ada Joyful. Lumi Mellifera, Alamanda Blue, linen spray dah dapat tadi. Thank you Sarah. You're welcome.
Sekejap Sarah tengok. Joyful ada 30 botol baru sampai. Body oil Summer Scent bau macam mana ya? Dia bau macam dekat tepi pantai. Dia bau fresh macam bau dekat tepi pantai. Apa dia? Ada. Baru tahu ada Joyful sampai. Yang ini dah bawa ni atas, Mira dah bawa ni atas semua. Okay. Face wash untuk kulit kombinasi jeragat Opumpos yang mana ya? Jamu dah sold out, baru sold out pagi tadi. Kita punya jamu dengan kita punya Lumi Mellifera sold out dah, habis dah. Face wash untuk kulit kombinasi jeragat tu boleh pakai Glow. Ada panjang itu. Okay, alright. Maaf. Dah order Joyful, thank you so much. Okay, kejap. Saya nak tengok ni. Linen spray pula. Kita dah ada colour hitam Kita dah ada colour hitam anak tudung kita. Sarah macam sebab hari ni kesana kesini kat Sasa ngantuk gila. Kita punya body oil 250ml sekarang RM100. 36% body oil kita, okay? 36% body oil 250ml dan kecil-kecil ini RM56 saja korang. 30%. Okay, nak beritahu kat korang yang kecil-kecil ni dah tak banyak tau. Kecil-kecil ni macam ada 10, ada 5, ada yang ada 6, yang ini lah, yang kecil-kecil ni. Bag nombor 21. Lepas tu kita punya Ultra Rich korang. Ultra Rich kita 50% ya. 50% yang ni DNA Salmon. Hari ni panas sangat lah. Sarah sakit tekak tau. Rasa macam kurang air. Okey korang, ada soalan? Boleh tanya? Apakah? Hai Kak Nita Hussein. Kita dah ada linen spray ya. Linen spray yang baru, Joyful. Sekarang tengah panas sangat. Rasa macam okey korang, Sarah live lagi 15 minit ya. Lagi 15 minit. Lepas tu saya kena end. Okay? Hai, Assalamualaikum. Jadi kalau siapa nak tanya untuk kulit jeragat ke, untuk kulit thank you so much.
untuk kulit berminyak, untuk kulit combination, untuk kulit sensitif, boleh tanya. Terima kasih yang ambil body oil dengan body scrub. Thank you so much. Thank you so much. Okey korang, 5 minit lagi. 5 minit lagi. Kejap lagi pukul 8. Okey, pukul 8 Sarah akan live. Okey, korang join Sarah pukul 8 malam 8 malam akan ada banyak lagi diskaun. Harga murmur korang. Hai yang baru masuk, Assalamualaikum. Jangan lupa untuk follow by PSL dan juga follow Lumiere.Malaysia. Okey, dah 150,000 likes. Okey, banyak lagi like. Body oil kita tinggal, ini Mystic. And then ini adalah Summer Sand. Ini adalah Yuja Island. Dan payment, thank you so much. Beli apa itu? Terima kasih. Okey, korang lagi 3 minit lagi. Hai Syah, 3 minit lagi. Hello. Dekat office ada Reka kat rumah dengan Semaya. Alright. Okay, alright. Ni pakai body oil. Body oil tu dia bagi cepat kering. Okay, alright. Okay, bye. Nak balik dah kan? Okay, okay. Okay korang, 1 minit lagi. 1 minit lagi. Kalau tak ada apa-apa, tak ada soalan, saya end live dulu. Kalau tak ada soalan ya, kita jumpa pukul 8 malam. Sebab korang pun rushing nak balik, korang pun nak masak, nak dinner, nak solat, tengah tunggu maghrib. Okay, kita selesaikan semua tu dulu. Tunggu pukul 8. Kejap lagi korang jangan lupa date kita pukul 8 malam. Sarah akan live dari rumah Sarah. Okay, terima kasih semua yang ada dekat dalam live Sarah. Kejap lagi pukul 8. Mesti banyak diskaun lagi. Okay, bye. Assalamualaikum. Oh, apa tadi? Set yang mana sesuai untuk kulit kering, sensitif, berjeragat umur 60. Okey, kalau macam tu Kak Noria boleh ambil sebab kering dan sensitif. Kena ambil kita punya Bio Ampul bag nombor 3 ni. Semua yang umur 50, 60, 70, 80 yang kulit kering, sensitif akan pakai ini. Dan pakai Bio Ampul bag nombor 3. Dan juga pakai double cleanse. Double cleanse itu dah cleansing balm. Okay, beli facial wash dapat free cleansing balm. Yang itu bag nombor 27. Bag nombor 27. Jadi kena ambil. Apa tu? Ada. Siapa bagi? Farmasi.
Aku cakap bagi kat Puteri Sarah. Ya je kau ni. Thanks. Bag nombor 27. Okay, ambil facial wash Rebalance. Mira nak balik dah? Yap, ada badminton 27. Okay, bye. Oh, itu barang abang adik dengan baju abang dalam bag Kia. Okay, alright, okay. Okay. Okay, Mbak Yu. Bag nombor 27 ya, dan payment body oil. Sebab kulit Kak Noria sensitif dengan kering. Ya, ambil Rebalance, dapat free cleansing balm. Lepas tu serum hanya pakai bio ampul sahaja, bag nombor 3. Itu sahaja yang boleh. Yang lain-lain tak boleh ya, buat masa sekarang. Gedegung-gedegang dengar. Sorry tau. Tak apa, tak apa. Okey ke tak tu? Okey ke tak you? Okey. Okey korang, kita jumpa pukul 8 malam ya. Kita jumpa pukul 8 malam. Okey, jangan lupa date kita. Bye, Assalamualaikum.